pukul 10 pagi di Iman Kakek. Apa yang berlaku? Okay, alright. So kita ada 528 model F10, brake light on. So kita tukar brake pad, right? So brake pad yang kita pakai ialah original. Dan sensor kita pakai Bogap daripada China. Yang ni tak apa, yang ni penting. Brake pad mesti mau original punya. Original biar original betul, jangan original China. Okey, yang ni kita ambil dengan Bavaria. Kita jujur dengan owner, Bavaria kita ambil. So memang Bavaria ni memang dah lama dengan BMW punya specialist lah. Alright. So tak ada apa isu, owner nak pergi genting dengan wife. Alright. So yang ni Honda HRV. Okey, owner komplain ketika pagi akan bunyi akan knocking sound. So apa yang kita tengok ialah dia punya damper damper tensioner dah beri minyak betul. So nak buka ni dia agak rumit. So payah nak kena buka main puli tu, nak kena pinjam kedai member dia punya special tool. Okey, lepas tu penambahan dengan spark plug. Owner tanya pun dia pun tak tahu bila last tukar spark plug, nampak. So owner agree. Okey, E90 still lagi waiting untuk owner agreement, agree daripada owner untuk tukar coil plug dengan spark plug. So F30 ni lampu orang kata aksesori lampu aksesori belakang pintu dengan washer punya wiper, nampak bocor. Naik light on. Yang ni personal Bob. Bob tengah buat. So kita dah pasang balik dah apa yang perlu. Head semua dah pasang balik, piston ni semua kita dah buat apa semua. So tak ada apa lah. Sekarang pukul 12. Okay, nak update sikit. Alright, Myvi lagi best. Brake pad knocking sound from brake pad. Ini brother from UTM belajar study. Dia kampung Johor Bahru. Thank you boss, support Iman. Thank you boss, thank you. Alright. So Honda City T9A fully service. Honda City T9A pun orang kata major service. Also major service. Owner daripada Kelantan, pergi Mata Fair. So dia tengok Google Iman, so dia datang support. Ini pun sama juga. Ini pun daripada Google, tapi kakak dia dah 3 kali masuk sini. So from Kepung. Ini brake pad dia. Brake pad pula. Ini dia punya spark plug. Okey, tak payah. The next. Okey. Tak apa, the next. Oh, tak payah. No need. Alright. So yang ni tak payah tukar brake pad. Tukar spark plug. Yang ni tukar. Alright. Optima saja. Daripada pagi tadi, daripada Honda City, T9A, Honda HRV, Myvi dan macam-macam tu sekarang kosong. Right, alhamdulillah. So boleh rest untuk Sunday dengan family. Alright. So tak ada apa. Yang ni Monday. So thank you kepada customer kami yang support Iman Kakek. Alright, thank you. Semoga Allah memudahkan usaha anda semua, insya-Allah. Thank you guys, thank you crew, thank you crew. You all memang awesome lah. Memang Iman respect, memang Iman kagum lah. Alright, thank you. So jumpa next week Monday. Alright.